korang dah masak ke? Waktu pun dah menunjukkan pukul 4 petang dan korang still tak tahu masak apa. Aidit suggest ke korang masak ayam paprik Thai ni. Memang sedap dan simple je nak sediakan. Jom kita masak. So first untuk bahan kisar dia, korang masukkan 1 biji bawang merah, 4 udas bawang putih dengan sedikit cili kering yang telah direbus. Lepas tu korang tambahkan air sikit and then korang blend lah macam biasa. Dalam kuali nanti bersama minyak masak, korang masukkan serai ketut ni 2 batang. Korang tumiskan sampai naik bau. Lepas tu bolehlah korang masukkan bahan blend kita tadi. Korang tumiskan dia sampai pecah minyak. Kemudian bolehlah kita masukkan isi ayam. Kalau korang nak ganti dengan ayam yang ada tulang-tulang sikit tu pun boleh juga. Masakkan ayam ni separuh masak. Lepas tu kita nak masukkan 1 sudu paste tom yum dan sedikit sos ikan. Kemudian kita nak tambahkan juga sos cili kimbol dan juga sos tiram kimbol ni. Korang letak dalam 2 sudu makan macam tu. Korang kacau-kacaukan dia sampai sebati. Kemudian kita nak masukkan sayur dia macam baby corn, kacang panjang, carrot, buah bunga dengan irisan bawang merah sikit. Lepas tu korang perasakan lah dengan garam dan juga gula. Gula ni untuk balancekan rasa dia. Lepas tu korang masukkan juga daun 5 purut. Korang sambung masak dalam 2-3 minit lagi dan siap dah kita punya ayam paprik Thai kita hari ni. Lauk ni memang simple sangat-sangat nak masak dia. Makan pula dengan nasi padang panas dengan telur dadah, memang bertambah-tambah nasi punya. Korang dah masak ke belum? Resepi pun dia dah kongsikan. Nanti boleh korang cuba sendiri kat rumah. Selamat mencuba. Dengan kimbol semua masakan jadi senang, sedap dan berbaloi.